Kalau azia anda ataupun beza aircon tak sejuk tapi anda belum buka aircon, kipas dah hidup. Dan bila anda tengok dekat meter, anda boleh nampak dia punya engine check muncul. Jadi jawapannya bukan tambah thermistor. Tak tahulah bengkel mana dah belum beli dah. Okey, kita tengok kat sini 53 darjah Celsius. Okey, dia punya thermistor elok je. Tak tahu kenapa bengkel sebelum ni tambah thermistor. So sekarang ni dia punya coolant dia tunjuk 53 darjah Celsius. Okey, tadi kita dah ambil dia punya suhu dekat thermistor. Okey, ni suhu dekat dia punya thermistor pula dah, dekat dia punya air radiator. Boleh nampak dekat 44 darjah Celsius. Dekat 44 darjah Celsius. So macam mana dia boleh 44 darjah Celsius pun kita tak tahulah. So sekarang ni kita nak tengok suhu terkini dia berapa. Kita dah biar enjin dia selama sejam Selama sejam kita tengok dia masih dapat 46 darjah Celsius, 47 darjah Celsius. So tak logik lah kan. Macam mana kereta dah sejam hidup masih lagi 40 something darjah Celsius. Okay, termasuklah dekat dia punya pipe yang bawah pun sama, masih 44 darjah Celsius. Dan kita validate, mungkin lah kan nak kata benda ni rosak ke kan. So kita tak nak cakap benda elektronik kan. So kita pegang guna tangan. Tak panas langsung tu. Tak panas langsung. So ni kita panggil coolant. Dia punya coolant thermostat tu start open. So bila start open, air sentiasa mengalir. Dan kereta pun tak tahu kereta ni suhu berapa. Sebab dia pelik kan, kenapa sejuk sangat kan. So dia hidupkan jalan kipas. Sebabnya dia keluar error P0116. Okey, yang kita tengok error keluar apa kat sini. Okey, dia keluar error P0116, coolant temperature circuit range performance. Jadi apa yang kita kena buat untuk kereta ni, kita just perlu tukar thermostat sahaja. Okey, kita dah buka dia punya thermostat. Ni thermostat housing. Thermostat housing ni cantik je. So ni thermostat dia. Boleh nampak thermostat dia start open. Okey, dia sepatutnya tak terbuka lah. Nanti kita tengok yang baru mungkin kat sini nampak lebih jelas. Ni start open nama dia. Okey, ni yang baru boleh nampak dia tak start open. Jadi kita pasang ni original. Okey, lepas dah siap pasang, kita kena buang error dia. Kemudian kita kena panaskan enjin supaya dia dapat sampai ke suhu yang sepatutnya. Dan kita kena pastikan thermostat tu terbuka lah. Dan terbuka, lepas tu dia tertutup balik untuk kita buat bleeding balik supaya angin tak ada di dalam sistem penyejukan. Okey, kita dah dapat suhu yang betul. Tadi 40 kan. So ni kita nak tengok suhu dekat suhu situ. Dapat 80 something. Beza tak dengan tadi? Tadi dapat 40 something je. Dengan hanya membetulkan coolant punya suhu. Okey, so kita kena pastikan yang kedua, kita kena pastikan dia punya tu 80 ke atas dan 80 kat bawah jugalah. Okey, bawah pun 80 lebih, kat atas pun 80 lebih. Alhamdulillah, selesai dah masalah kereta ni. Kejap, orang ni datang soal masalah aircon. Jom kita tengok aircon ni sebenarnya berjalan dengan baik ke tak sampai orang sebelum ni pasang thermistor mengarut tu. Okey, suhu sampai 100 dia terus hiduplah kipas dia. Dah hidup. Nanti 95 je dia mati. Atau sampai 95 dia pun mati. Dah mati. Okey, so kita dah dapatkan suhu dia 8 point something dan ada cut off semua. Tapi owner decide untuk flushing juga sebab ya Allah minyak dia kotor betul. Okey, kotor sangat. So kita nak kena flushing dan tukar dryer. So insyaAllah settle lah masalah ni. Lepas tu blower pun kita akan cuci. Okey, kita dah tekan butang flushing dan kita dah bawa keluar blower. Jom kita cuci. Baiklah, kita dah tukar dryer bag dia. Dryer bag mestilah kita pakai yang original Denso. Tadi dah flushing, kita vacuum balik dan kita masukkan minyak EcoSpec 70-80 ml. Kemudian kita masukkan gas 420 gram. Siap. Baiklah, Alhamdulillah masalah kereta dah selesai. Aircon dia lagi cepat cut off. Tadi ada cut off, cuma lambat sikit sebab minyak dia, ya Allah, kotor dia tu, kuning yang saya rasa sejak beli kereta ke tak pernah flushing. So ni kita dah dapat.
Suhu dia dapatlah cut off dekat 8.3, lepas tu hidup balik dekat 9 point something. So cooling coil ada pembersih, blower dia kita dah cuci, cabin filter dia kita dah tembak angin sebab masih bersih lagi. Alhamdulillah, selesai masalah kereta ni. So kalau tukar coolant pun settle lah, flushing pun tak apa pun, tak payah pun. Tapi lagi bagus lah bila buat macam ni, nampak dia punya cut off pun hidup mati lagi. Cun tadi dapat 8.8, nak pergi ke 8.7, 8.6 pun lama. Yang ni sekejap je dia dah dapat cut off. Alhamdulillah, selesai.